beri kerja saya kerjakan. Air molek dekat di hati. Beri kerja saya kerjakan. Air molek bangkit kita geraki. Nama naik semua kenal Rahmat Mariman Sakangi serbawa suara rakyat ke depan. Air molek dekat di hati bukan sekadar kata. Turun padang ketemu wong kerja nyata. Bukan janji kosong langkah tiap hari. Jumpa rakyat dengar sendiri terus peduli. Dari akar umbi sampai pentadbiran. Bawa amanah dengan penuh keyakinan. Yo, ayo, yes, terus. Kesehatan pernah digalas demi rakyat terjaga. Infrastruktur dibina demi negeri berjaya. Pendidikan diteraju masa depan diperkasa. Pengajian tinggi dibuka peluang sentiasa. Hal-ehwal agama jadi teras utama. Bina nilai bina insan kuatkan bersama. Banyak portfolio banyak amanah diberi. Beri kerja terus siap demi negeri. Tegak dia berdiri orang lari. Tegas buat keputusan jaga harmoni. Sangka muda nanti tua semua disantuni. Iki duduk janji iki bukti reality. Beri kerja saya kerjakan. Orang mung janji iki bukti tuminda. Air molek dekat lebih kuat Datuk. Alhamdulillah, terima kasih dapat kita bersama-sama pada pagi ini dalam satu majlis, iaitu majlis penutupan program pun 8 hari genap kita mengadakan program Wakil Rakyat untuk rakyat dalam Dun Air Molek ini. Dan program Wakil Rakyat untuk rakyat ini bukan sekadar sebuah program turun padang, tetapi ia merupakan manifestasi kesungguhan Kerajaan Negeri Melaka untuk memastikan denyut nadi rakyat sentiasa didengari, difahami dan juga diberi perhatian yang serius, yang mana ini adalah merupakan cetusan idea oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka. Tak ada di negeri lain, di negeri Melaka je yang ada, alhamdulillah. Dan Dun Air Molek merupakan kawasan yang agak unik dengan kepelbagaian masyarakat bandar dan juga separuh bandar terdiri pada pelbagai latar belakang serta keperluan yang berbeza. Ada yang memerlukan perhatian dalam aspek kebajikan, pendidikan, ekonomi, kesihatan dan juga pembangunan komuniti. Yang Amat Berhormat Datuk Seri, Dun Air Molek ini adalah merupakan dun separuh bandar ataupun dun kampung. Dan saya sebagai wakil rakyat memanglah telah berbincang dengan rakan-rakan. Kita nak jadikan Dun Air Molek ini adalah kota kampung. Kota kampung yang membawa maksud lengkap dengan segala kemudahannya. Sebab apa? Sebab kita tidak maulah dibawa program-program ataupun projek-projek besar yang berbentuk industri di dalam kawasan Dun Air Molek ini. Kerana kami berpendapat biarlah Dun Air Molek ini kekal dengan warisan tradisionalnya. Sebab apa? Sebab setiap kali sahaja musim perayaan, highway, lebuh raya, jam, orang nak balik kampung. Jadi kalau kampung dah kita jadikan bandar, mereka ni nak balik ke mana? Sebab mereka nakkan suasana kampung itu. Sebab itulah di Dun Air Molek ni biarlah macam ini, tetapi cukup dengan infrastrukturnya serba-serbi lengkap, insya-Allah, alhamdulillah. Cuma masalah di Dun Air Molek ini yang masih lagi belum selesai ada dua, iaitu masalah lembu. Lembu ni insya-Allah kerajaan negeri juga melalui inisiatif Yang Berhormat Ketua Menteri telah pun mengarahkan agensi-agensi terlibat supaya mengubah enakmen dan juga memasang QR code kepada lembu-lembu ini supaya dapat dikenal pasti lembu-lembu ini milik siapa. Dan yang kedua adalah berkaitan dengan permohonan kami sejak rancangan Malaysia ke-11 lagi berkaitan dengan jalan pintas antara Tambak Paya ke Lebuh AMG. Memang telah pun diangkat dalam rancangan Malaysia ke-13 ke prioriti yang kedua ataupun ketiga kalau tak silap saya, tuan-tuan dan puan. Buatlah beberapa permintaan ini untuk mendapat pertimbangan Yang Berhormat Ketua Menteri. Para hadirin sekalian, kejayaan program Wakil Rakyat untuk Rakyat sebenarnya lahir daripada sokongan dan penyertaan aktif rakyat sendiri. Alang-alang Ketua Menteri ini dah datang, eloklah kita sampaikan satu dua permintaan. Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, denyut nadi masyarakat Jawa ini cukup kuat. Di sebelah saya ini ada barisan
kemah-kemah pameran pembudayaan menonjolkan ciri khas makanan, ciri khas budaya, ciri khas masyarakat dan kehidupan masyarakat Jawa. Kerana apa? Kerana di Don Air Molek ini ada lebih 10,000 masyarakat Jawa. Ini adalah merupakan keluarga besar saya. Kalau mereka ni tak sokong kita ni, boleh rebah kita ni. Maka sebab itulah saya mohon sangat kepada kerajaan negeri supaya direalisasikan kita punya permohonan sejak lebih kurang 10 tahun yang lalu lah, semasa zaman Yang Berhormat Datuk Wira Yunus, untuk membina kompleks perkampungan warisan Jawa. Bukan Jawa Paya Dalam, bukan Jawa Air Molek, tapi Jawa Melaka Malaysia. Sebab apa kita nak menonjolkan sebagai satu ikon baru dan juga tarikan baru pelancongan di negeri Melaka ini. Maka sebab itulah kita dah mengenal pasti kawasan di sebelah Lebuh ND seluas 3 ekar tanah yang kita boleh jadikan kompleks warisan dan kebudayaan masyarakat Jawa ini. Dan kerajaan negeri telah mengenal pasti lokasi tersebut. Cumanya dari segi pengambilan, agensi yang membuat pengambilan itu kena melibatkan kos sekitar 3 juta ringgit untuk pengambilan tanah. Selesai pengambilan tanah, barulah kita boleh mohon kepada grant daripada pihak Motek. Jadi saya harap Yang Amat Berhormat Ketua Menteri dapatlah membantu kami di Don Air Molek ni, khasnya masyarakat Jawa di Paya Dalam ini, insya-Allah. Pucuk Pau Delima Batu, anak sembilang di tapak tangan. Sungguh jauh perjalanan waktu, budi dikenang sepanjang zaman. Bak kata pantun Yang Amat Berhormat Ketua Menteri, meminta pada yang ada, berkasih pada yang sayang, berteduh dia berkhidmat. Saya memang fokus kepada isu-isu kebajikan. Saya telah menghantar dan menyumbang sebanyak 230 katil medical kepada rakyat dalam negeri dalam Don Air Molek ini. Sebanyak 120 kerusi roda dan 635 perkhidmatan ambulan komuniti percuma kepada warga Don Air Molek ini. Dan alhamdulillah, perkhidmatan ambulan komuniti percuma inilah yang telah pun dijadikan model oleh kerajaan negeri dan dilaksanakan di seluruh Don dalam negeri Melaka ni. Syukur alhamdulillah. Dan saya juga ingin merakamkan penghargaan kepada seluruh jabatan dan agensi kerajaan yang telah pun memberikan komitmen yang penuh sepanjang program ini berlangsung. Dan tidak lupa juga kepada Jawatankuasa Pembangunan ataupun JPKK yang menjadi tulang belakang serta penggerak utama di peringkat akar umbi dalam memastikan setiap pengisian program berjaya. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak kepada pengurusi JPKK yang begitu committed, begitu rajin siang dan malam memastikan kesejahteraan rakyat dalam Don Air Molek. Terima kasih banyak-banyak. Dalam pendekatan WRURD sangat signifikan. Ia membawa kerajaan lebih dekat kepada rakyat. Rakyat tidak perlu menunggu terlalu lama atau berdepan dengan kesukaran untuk mendapatkan perkhidmatan. Sebaliknya, kerajaan sendiri, agensi dan jabatan sendiri turun ke kampung-kampung untuk memberi perkhidmatan, menerima aduan dan membuat penyelesaiannya. Dan sepanjang program ini berlangsung, kita dapat melihat komitmen yang luar biasa daripada pelbagai jabatan dan agensi yang turun padang, mendengar sendiri keluhan daripada rakyat, memahami isu lapangan serta mengambil tindakan yang sewajarnya. Inilah wajah kerajaan yang kita mahukan, kerajaan yang responsif, prihatin dan sentiasa bersama dengan rakyat. Dan pendekatan ini juga berjaya merapatkan jurang antara kerajaan dan masyarakat di samping mempercepatkan penyampaian perkhidmatan yang lebih cekap, telus dan juga berkesan. Sehubungan itu, saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasihlah kepada Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka atas cetusan idea yang cukup bernas dalam pelaksanaan program Wakil Rakyat untuk Rakyat ini. Bagi tepukanlah kepada beliau. Dan program ini jelas membuktikan bahawa kerajaan negeri sentiasa komited dalam mendekati rakyat secara terus selaras dengan gagasan Melaka Sayang Rakyat
yang bukan sekadar slogan tetapi diterjemahkan melalui tindakan dan pelaksanaan yang memberi manfaat sebenar kepada masyarakat. Untuk makluman para hadirin sekalian, berhenti setakat program semata-mata tetapi diteruskan budaya kerja, budaya khidmat yang berpanjangan. Maka sebab itulah saya pegang kata-kata beri kerja, saya kerjakan. Tugas itu adalah amanah, kerja itu adalah merupakan ibadah, insya-Allah. Dan kita mahu rakyat terus merasai bahawa kerajaan sentiasa hadir bersama dalam setiap program-program dan sentiasa mendekati rakyat. Sebelum saya mengakhiri ucapan, izinkan saya menyampaikan satu pantunlah dalam bahasa orang-orang Jawa ni kan. Weslah dudoh ketemu pula rondo, ojo lali karo anake. Air mulik meloko iki ora lah ado. Tekan mangsane sesok-sesok kita ketemu meneh. Sekian wabillahi taufiq. Segala yang kita laksanakan bukan sekadar angga, bukan sekadar projek, tetapi merupakan usaha yang berterusan kerajaan negeri untuk memastikan setiap rakyat yang menikmati kehidupan lebih baik, lebih selesa dan lebih sejahtera. Bagi saya, masih ada lagi satu aduan yang belum diselesaikan. Selagi masih ada aduan yang belum kita selesaikan, selagi itu kita masih belum berpuas hati. Kerana selagi masih ada rakyat yang menunggu perhatian, selagi itulah tugas dan tanggungjawab kita masih belum selesai. Apapun sekali lagi, terima kasih saya ucapkan buat semua keluarga besar Hang Tuah Jaya kampung kita. Saya mengambil ruang dan kesempatan ini untuk mengucapkan selamat Hari Ibu kepada seluruh Seri Kandi dan ibu-ibu dan para wanita yang hebat dan tunjang kekuatan tenaga dan masyarakat. Program Wakil Rakyat untuk Rakyat ini, seperti mana yang disarankan mereka awal, tidak ada dibuat oleh negeri-negeri lain untuk mendekati rakyat. Tidak ada negeri-negeri lain yang merakyatkan pentadbiran. Hanya ada satu negeri saja. Mana lagi? Buah cempaka di Taman Sari harum mewangi sepanjang pagi. Wakil rakyat untuk rakyat terus berbakti. Rakyat sejahtera, negeri lestari. Akhirul kalam dengan kalimah suci Bismillahirrahmanirrahim. Saya dengan penuh sukacitanya merasmikan majlis penutup program Wakil Rakyat untuk Rakyat Parlimen Hang Tuah Jaya kampung kita dengan rasminya. Mana lagi? Ada lagi. Yang sama saya tujukan kepada semua YB Exco dan wakil-wakil rakyat dan timbalan-timbalan Exco, termasuk pemimpin masyarakat serta semua jabatan dan agensi menjadi tulang belakang kepada kejayaan pelaksanaan Wakil Rakyat untuk Rakyat ini. Tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat yang saya hormati sekalian, sejujurnya saya amat terharu melihat semangat warga Hang Tuah Jaya yang menyambut baik setiap satu daripada 399 program yang diadakan sepanjang pelaksanaan Wakil Rakyat untuk Rakyat di Parlimen Hang Tuah Jaya. Alhamdulillah, daripada keseluruhan 907 aduan yang diterima, 603 aduan telah berjaya diselesaikan setakat ini. Namun jangan bimbang, jangan risau, baki aduan masih lagi dalam tindakan dan akan terus dipantau secara berkala oleh jabatan dan agensi berkaitan sehingga ianya benar-benar selesai. Para hadirin sekalian, setiap pelaburan yang masuk mewakili Parlimen Kota Melaka sambil disaksikan oleh Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Melaka.